nanti. Naik belakang boleh kah? Rela kata Malaysian First Chinese Attack in Parliament takut cakap begitu oleh kerana Ipoh Timor. ialah oleh kerana Timur Perdana Ipoh Menteri kata Timor. dia orang Melayu pertama, Malaysia yang kedua. Takut take the vote. Dia Ipoh takut dengan Timor. asal Ya, Malaysia. Muhammad, saya minta Menteri. Kalau Cukup. Malaysian first ke Chinese first ke? Jawab tak tulis sajalah. Cukup lah. Cukup lah. Kasih tulis sajalah. Muhammad sajalah. Jawab pun tak berani. Kasih tulis sajalah. Right now. Saya tahu. Just write down your answer, okay? Tulis. Yang Muhammad ni apa pula ni? Ya, yang Menteri. Minta Saya tahu. tolonglah, Yang Takut Muhammad. dengan UMNO. You tak berani kata you takut dengan UMNO. Saya minta tolonglah. Okey, kalau ada lagi repeat perkara ini saya akan hantar keluar. Ya. Saya ingat inilah serangan yang seperti dijangka. Ini perangai macam Ya. budak-budak dah kita. Ya, betul. Saya ingin mempertahankan rakan-rakan saya di Dewan Negara yang termasuk juga seorang pemimpin dari PKR yang pernah bertanding gagal berapa kali tetapi dilantik sebagai senator. Adakah Ipoh Timor memanggil rakan beliau ini sebagai orang backdoor? Adakah? Panggil dia dulu. Dia tak bertanding, Tuan Menteri. Dia tak bertanding. Check your facts lah, Menteri. Check fact dulu. Okey. Sudahlah. Datuk Yang di-Pertua, saya ingat saya sudah gulunglah cukup. Dah habis ya? dah. Sila Yang Muhammad. Menteri lari. Mana muka dia? Okey, Ahmad dah puas ketawa. Dah puas dah panggil orang backdoor. Dah puas semua sekali dah. Tapi saya pun ingatkanlah Ahmad, kalau perkara itu menyakitkan hati di luar, dia juga menyakitkan hati di dalam. Kita hanya diberi kebebasan bercakap di sini untuk saya semasa bising ni saya baca ni. Saya baca just a little passage. But freedom of speech in Parliament is not a license to flout the laws of the country. Members have been enjoined by the Speaker to treat the privilege of freedom of speech with utmost respect and to use it only in public interest. Tapi nampaknya kerja kita semua very personal bunyinya. Saya rasa sedih bila masuk parlimen orang tua jadi bunyi muda. Bahkan lebih muda daripada anak di kindergarten. Jadi saya mintalah a little decorum. I don't think we lost anything. Baik, terima kasih Yang Muhammad. Inilah kehebatannya Dewan Rakyat Malaysia, Tuan-Tuan Yang Bertuah. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu cadangan pindaan ke atas usul menjunjung kasih daripada YB Ipoh Timor pada 18 Mac 2010. Saya mendapati bahawa cadangan pindaan tersebut tidak berkaitan dengan usul menjunjung kasih ke atas titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cadangan pindaan yang berhormat Ipoh Timor adalah melebihi exceeding the scope dari usul menjunjung kasih. Cadangan pindaan dikemukakan oleh yang berhormat Ipoh Timor itu sepatutnya dibuat secara usul bersendiri.
Oleh yang demikian, saya tidak membenar usul tersebut dikemukakan. Tuan Dipertua, boleh saya tanya, apa benda ialah luar daripada skop perbahasan kita ucapan? Anything is comes within the scope. How can it be outside the scope? Haknya mengenai cadangan, mengenai masa depan negara kita. Yang Berhormat, dia panduan kita dalam Dewan ini saja, Yang Berhormat. Peraturan 30 jelas, dia mesti ada berkaitan. Tapi usul yang disebut ada dibaca di belakang. Ini usul dia. Habis, Yang Berhormat, dengar saya baca, dan mengambil ketetapan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa pilihan Parlimen mengenai peta hala 7 program transformasi kerajaan. Satu Malaysia yang diketuai oleh ahli Parlimen pemengkang untuk menyelia dan melapor mengenai pelaksanaan dan kemajuan peta hala tujuan program kerajaan Malaysia, satu Malaysia itu. Jadi Yang Berhormat, kalau kita baca usul yang asal, memang langsung tak ada kena-mengena dengan program berhubung dengan jawatan kuasa pilihan Parlimen ni. Jadi itu skop dia. Bukan skop seluruh Malaysia ni, tapi dalam skop usul yang dibaca. Itu saja. Jadi Yang Berhormat, saya menolaklah tu. Ini ridiculous lah ruling. Tak apa Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat boleh kata apa saja. Ini macam di sini juga tadi. Ini ridiculous. Tak apa. You can keep to yourself lah. Masuk wakaf. Baliklah. Sudah kena undi mau balik kan? Saya nak tengok yang Melayu. Kena undi balik. Insya-Allah balik. Ya. Pembangkang penakut. Baliklah. Baliklah. Tiba-tiba boleh balik belah. Bagus, balik. Baliklah. Begini perangai. Buruk yang perangai. Buruk punya mana? Hari Senin jangan datang. Pas ikutlah DAP. Pas ikut DAP. Kusna boleh balik lah. Kusna. Parlimen doesn't need you lah. Number tak cukup balik lah. Okey, baik Yang Berhormat. Jagakan diri di perjalanan Yang Berhormat. Tahniah pas. Number is nak balik lah. Parlimen doesn't need you. Boleh belah. Bakri bagus. Ya baik Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat. Bakri tunggu. Bakri bebas. Bakri bebas ya. Bakri jangan keluar Bakri. Baik Yang Berhormat. Bakri ada satu soalan. Cepat. Okey, baik Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Kita dah kata selamat jalan, jaga-jaga sendiri di perjalanan. Oleh yang demikian, saya tidak benar usul tersebut dikemukakan. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul menjunjung kasih ke atas titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Yang Berhormat dari Kuala Krau itu hendaklah disetujukan. Ahli-ahli berhormat mahu setuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 5 April 2010.